Untuk siapa yang selalu nak balik kampung ataupun nak travel, beg ni memang wajib kena ada satu. Ini dia punya zip bawah ni, kalau korang tak nak terlalu besar, ni korang boleh tutup tau. Nampak tak ni? Zip ni kalau korang tak nak dia terlalu besar, barang korang sikit je, ni korang boleh zip. Tapi barang saya banyak, saya balik kampung untuk 2 ataupun 3 hari, so saya buka zip ni. Then korang tengok apa yang saya isi dekat dalam ni. Depan dia sini ada lagi satu zip pocket. Korang nak letak kasut pun boleh. Okey, korang nak letak kasut pun boleh. Tapi saya letak sabun. Sabun cuci sayur. Sebab nak bagi dekat mak kan. Dan dia punya dalam sini ada lagi satu zip. Function gila weh. Memang function gila tau. Okey, kita tutup dulu yang ni. Lepas tu kita tengok pula zip dekat dalam ni. Banyak tau barang saya simpan. Vitamin untuk anak, 2 botol. Dia punya ubat gigi. Okey, ni baju adik. Lepas tu ni saya punya cadar tilam. Saya nak bawa balik kampung, nanti nak cuci dulu. Lepas tu ni satu beg. Beg taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Saya letak saya punya skincare semua, saya punya lotion. Okey. Lepas tu apa lagi? Saya beli ni semalam sebab anak saya suruh saya buat aiskrim untuk dia. Lepas tu pen. Ni agar-agar. Banyaknya. Lepas tu dalam ni apa yang saya letak, lupa dah saya. Dalam ni saya punya suplemen. Ini jangan lupa. My favorite. Lepas tu saya punya suplemen nak habiskan dulu. Memang saya nak habiskan dulu sebab nanti saya nak cuba yang lain. Lepas tu zero sugar, saya rasa anak saya akan suka ni tau. Dia perisa strawberry dan juga watermelon. Dia macam stevia. Dia macam stevia tapi dia ada perisa. Okey, dia ada perisa dia. Okey, lepas tu saya punya tripod. Nak ambil video. Dan baju-baju saya lah. Okey, bawah ni baju-baju saya. Memang function gila tau. Banyak benda korang boleh isi. Tapi masih ada ruangan lagi. Dan dia punya dalam ni, dia ada zip lagi ya. Ada barang dekat dalam. Terlupa pula saya. Saya punya anting-anting dengan saya punya lencana bendera. Yang jenis magnet macam ni. Patutlah lama saya cari. Hilang dia. Okey, ni ada satu zip. Lepas tu dekat sebelah sini dia ada 2 poket macam ni. Lepas tu belakang dia ni sini pula ada lagi satu zip. Banyak tau dia punya kompartmen ni. Dan dekat sini, contoh korang macam ada luggage yang jenis tarik tu kan. Ni korang boleh masukkan macam ni. So dia duduklah atas luggage tu. Dan korang tariklah luggage tu. Macam tu. Sebab yang jenis yang ini, bawah dia tak ada roda. Tapi function gila tau. Lepas tu material dia jenis kalis air. Dan tak mudah koyak. Kalau korang nak beli, nanti saya letak dekat beg kuning yang dekat bawah ya.